Hello guys. Welcome to WWE Daily KJ Sembang. Jadi kita akan berpindah lah ke KJ Sembang. Kalau dulunya kita rajin buat video untuk KJTV, YouTube channel saya yang main, tapi sekarang ini sampai sekarang tak dapat nak akses. Jadi kita akan beralih arah untuk keluarkan video-video terbaik tentang wrestling di KJ Sembang ya. Saya tahu ramai juga yang masih minat wrestling, dan kita ni bersiaran dekat rumah kita. Now dah pukul 12 pagi hari Jumaat guys. Okey, kita mulakannya dengan kita punya Backlash 2025. Jadi untuk KJ Daily KJ Sembang, kita akan cover event-event yang besar lah. Raw, Smackdown kita tak cover lah. Untuk event yang besar selepas WrestleMania 42, dan lepas adalah ni Backlash kena adakan di Mississippi. Di Mississippi, tempat lahirnya Randy Orton, RKO, the legend killer Randy Orton ya. Tapi sebelum kita pergi untuk match beliau dengan John Cena, kita akan buat sedikit prediction yang saya dapat daripada WrestleMania dan juga Bleacher Report. Dua ni adalah sumber yang saya rasa sumber yang boleh dipercayai lah, yang sahih lah tentang wrestling ni. Tapi saya rasa agak logik lah juga. Kita mulakan lah. Tapi untuk Backlash ini akan disiarkan live stream di Netflix pada pagi hari Ahad. Pagi Ahad di Malaysia, maksudnya di US 10 hari bulan, hari Sabtu, jatuh pada pagi hari Ahad. Pagi Ahad di Malaysia lah. Delay sebentar ya, kerana event tu berlaku Sabtu di US. Baik, kita mulakan dengan yang pertama, iaitu untuk match triple four-way untuk the US United States Champion, yang dipegang oleh dipegang oleh Jacob Fatu. Jacob Fatu iaitu the Samoan Werewolf lah. Jacob Fatu ni dah pegang, saya rasa baru dekat 2-3 minggu saja title tu, dan beliau akan defendkan title itu untuk Backlash ini. Bila beliau akan berdepan dengan Drew McIntyre, juga dia akan berdepan dengan Damian Priest, dan juga LA Knight. It's a four-way match ya antara mereka ni. Tapi ramai sebenarnya nak LA Knight lepaskan itu, dia lepaskan lah. Sebab kalau ini adalah percubaan beliau ketiga untuk ambil balik the United States Championship title, for me baik LA Knight, dan saya setuju yang lain juga untuk LA Knight pindah ke the Red Brand, pindah ke Raw untuk at least ada peluang untuk menangi the World Heavyweight Champion yang kini dipegang oleh sorry kalau tak bukan ya, tapi kita bukan Jey Uso. Okey, sepatutnya Jey Uso akan defend title itu pada Backlash, tapi oleh kerana dia ada start lawanan itu pada Raw minggu lepas, dia menentang Logan Paul. Of course Logan Paul kalah. Dia tunggulah, sampai tunggu untuk Backlash. Kita tunggu Backlash ya. Baik, tapi untuk the United States Champion, saya rasa Jacob Fatu akan retain. Dan ini mungkin merupakan match terakhir pertemuan antara Drew McIntyre dan juga Damian Priest, kerana diorang ni pun dah banyak kali bertemu. So kali ini saya rasa is the end match untuk diorang, sebelum diorang ni akan beralih arah kepada benda yang lain. Baik, seterusnya kita pergi ke champion terbaru, the Intercontinental Champion. Ya, the Intercontinental Champion yang baru. Kalau tak bukan, dan sini dipegang oleh anak Rey Mysterio, iaitu
beritahukan Dominic Mysterio. Dominic Mysterio akan one on one dengan Penta El Zero. Okey, Penta El Zero ni kita tahulah, we know asalnya daripada AEW dan merupakan champion besar di AEW. Untuk Dominic Mysterio kalah pada jangka masa yang paling singkat, saya rasa beliau pegang belt tu pun tak lama lah, tak lama for the Intercontinental Champion, tak lama dia pegang belt pun, tak lama. Tapi saya rasa kalau dia kalah pun, kalaupun dia kalah bermaruah lah, bakalah maruah, kerana WWE memang nak push dia menjadi babyface. Okay, dan saya rasa Penta El Zero akan menang match ini dengan diganggu oleh Finn Balor, dan itu akan membuatkan Finn Balor dan juga Dominic Mysterio akan clash dan berakhirlah the longest faction, iaitu Judgment Day akan terburai juga pada akhirnya, ataupun akan selerai lah pada akhirnya. Jadi untuk match ini for the Intercontinental Champion, yang akan menangnya adalah Penta El Zero. Okey, cantik. Untuk yang wanita pula, kita akan lihat pertemuan antara Becky Lynch menentang anak buahnya, anak didiknya, iaitu Lyra Valkyria untuk the Intercontinental Championship belt. Okay, tapi kali ini saya tengok ramai yang spekulasi bahawa Lyra Valkyria akan kalah belt itu ke atas Becky Lynch. And of course lah, kita kena melihat Becky Lynch sebagai legend. Dan kalau betul lah Becky Lynch akan mengalahkan Lyra Valkyria, orang seterusnya akan mengalahkan Becky Lynch adalah tak lain dan tak bukan orang ataupun individu yang telah pun disabotage oleh Becky Lynch. Okay, sewaktu nak pergi ke WrestleMania ni, iaitu siapa nama dia, siapa nama dia saya lupa nama dia, tapi adalah nama dia tu. Saya ingat cakap lagi lah, dan Becky Lynch akan menang mengalahkan Lyra Valkyria untuk Intercontinental Championship. Okay, baik, seterusnya kita akan moving on kepada match yang non-title match yang agak cringe, iaitu pertemuan antara Gunther menentang announcer yang loud spoken tu, Pat McAfee. Okay, Pat McAfee ni Pat McAfee ni mungkin sebagai perhiasan juga antara belasahan sayur lah, akan disayur, dibelasah, dilumai, dan juga akan paling cepat sekali kalah lah di tangan Gunther. Jangan Gunther lah, kerana saya rasa Gunther pun ambil peluang ini untuk just off steam saja. Okay, off steam je lah. Tapi match itu mungkin sebagai match pewarna penyeri je lah untuk Backlash. Tak ada story. So Pat McAfee akan kalah. Orang kata Bleacher Report, for the love of wrestling, please Gunther kalahkan Pat McAfee. Of course, kadang-kadang we love or we hate Pat McAfee, betul lagi kita akan stick kepada Michael Cole, ya. Dan yang last kali, the main match, iaitu antara John Cena menentang legend killer, iaitu Randy Orton di tempat kelahiran sendiri. Ingat the last promo Randy Orton dan juga John Cena mengatakan beliau akan memadam terus segala history sejarah keluarga Randy Orton ni. Kan Randy Orton daripada keluarga wrestling, bapak ke apa ke wrestling. Okay, di tempat kelahiran Randy Orton sendiri. Jadi kemenangan akan diberikan kepada John Cena kerana dia adalah the last real champion. John Cena akan menang. John Cena mungkin menggunakan taktik kotor, dan saya rasa kemunculannya The Rock, The Rock akan muncul. Dia akan menolong John Cena dan akan meleraikan semua persoalan yang berlaku. Kena ingat, The Rock dah mulakan sesuatu tapi dia tak finish. Kalau WrestleMania 40 dia mulakan sesuatu dengan Cody Rhodes tu, dia habiskan sekaligus.
Itu dia. Di John Cena akan retain, tapi mungkin dengan cara kotor untuk retain title tadilah, iaitu undisputed WWE champion. Okay, itu je lah. So for the title on the line, US United States Championship, Intercontinental laki wanita, dan juga undisputed WWE Championship, itu saja. Untuk the World Heavyweight Champion, baik daripada yang dipegang oleh Io Sky maupun dipegang oleh Jey Uso, itu tak dipertandingkan untuk edisi kali ini. Even tag team pun tak ada. Baik tag team perempuan ke lelaki ke tak ada. Okay, jadi yalah, mungkin slot untuk match itu tak sebegitu besar seperti match WrestleMania, tapi saya rasa bagus juga kalau ada pay-per-view event yang melibatkan tag team lah, lagi ceria lagi guys. Okay guys, that's it for today. Terima kasih. Kita akan tengok lagi lah, kita akan join lagi untuk keputusan result.